15 Mac 1982, lawatan rasmi pertama Perdana Menteri Belanda ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1982, Andries A.M. van AGT, Perdana Menteri Belanda, mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Subang, Selangor disambut oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Ghazali bin Shafie, Menteri Luar Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Richard Ho, Menteri Buruh dan Tenaga Rakyat selaku Menteri Pengiring. Lawatan ini adalah detik bersejarah buat Malaysia kerana ini merupakan lawatan rasmi pertama oleh Perdana Menteri Belanda ke Malaysia. Hubungan antara kedua-dua negara ini sudah terjalin sejak tahun 1957 dan Malaysia mula melantik Duta Besar ke Belanda pada 20 September 1966. Pada tahun 2022, Belanda merupakan rakan dagang ke-14 terbesar Malaysia dan kedua terbesar dalam Kesatuan Eropah. Belanda juga merupakan pengimport minyak sawit Malaysia yang terbesar dalam kalangan negara-negara Kesatuan Eropah.